Okay guys, kat belakang kita tu Masjid Bandaraya Kota Kinabalu Masjid Bukhari. Kau boleh tengok kan? Cantik tak belakang tu? Jaga masuk air kan. Muka sadar. Perut ke belakang sikit, tahan napas sikit. Kata. Okay guys, dah sampai dah dekat masjid Ilkawi. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu ni. Jom ambil semayang dulu. Baru kita pergi solat, jom. Wah, dalam dia besar guys. Besar dalam dia. Tengok tu atas. Oh. Okey, dalam ni. Kita semayang kat sana. Kat tepi tu ke? Wah, cantiknya. Ada orang tidur. Cantik ke dalam dia. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Nak lari. Bangun. Jom kita semayang dekat situ. Kat tepi ni, jom. Cepat. Kadang berdiri tengah tu. Kat pintu tu, jangan masuk. Okay dah, cepat. Senyum. Jom. Okay, you can see the red line over here. If you are Muslim, you can go inside. Cantik masjid ni. Okay guys, dah settle solat tadi. Solat Zuhur dengan Asar. Kita buat jamak sekali tu masjid tadi. Kalau dengan aku ni, aku dah U-turn. Aku nak pergi ke Mahala ke Aquarium. Aquarium. Nak pergi Aquarium ke tak? Kita nak pergi Aquarium. Tengok depan tu. Trafik okey. Jalur tepi laut je. Jenis suasana dia kan. Aquarium ni guys, dalam Universiti Malaysia Sabah ni kena masuk dekat gate depan ni. Universiti Malaysia Sabah. The University Malaysia Sabah Strategic Partners. Continue on Jalan Samudera for 2 kilometers. Tadi ingat datang macam tak ada orang guys. Tapi buat lupa-lupa Lepas tu sebab dia tanya tadi ada orang baru keluar. Dia kata buka. Macam tempat ni macam asalnya ni tempat penyelidikan dia lah. Tempat penyelidikan untuk hidupan laut ni. Ada laut lah. Kaunter. Bayar berapa ni? 9. Wah. Wah. Fish. Sejuk ni Dan. Okay guys, nak masuk aquarium ni dewasa 10, kanak-kanak 5. Apa dah? Tu. Menyorok bawah tu. Oh, anak. Besar kan? Menyorok bawah ni guys. Ikan apa tak tahu. Ini ni. Ya. Dia minum bubble. Dia ada lagi tu. Mana? Ya, apa dah? Lah, ikan apa ni? Keperanjat. Ikan kerapu ke ni? Dah ni lah. Warna blue Dan. Mana? Ui, blue dah besar. Tu pun besar juga tu. Tengok dia punya ni Dan. Dia punya tu. Han. Panjang kan? Aquarium besar guys dalam ni. Macam dalam laut. Wah, dia tak kat you Dan. Dia punya tepi ni. Allah. Tapi jenis apa tak tahu. Oh.
Ikan apa datang ni? Puffer fish. Ni je. Good lah. Tengok muka dia. Ya. Dan. Nemo banyaknya. Finding Nemo. Aduh. Oh, besar je tu. Sangat nak habis dah. Sikit je pecik tempat dia. Hey. Kata siapa yang recording? Oh, recording my body dia. My body like ke Askar. Oh. Sama besar kayu ni. Sikit lagi nak sama besar kayu. Dia flat lah. Newton bagi dia dah. Dia dah bagi dia dah. Dia flat. Oh no. Besar ni. Besar. Dia semua datang nak makan je kan. Dia cium ayu. Mulut sama. Cuba macam ni. Jom. Ni apa? Mana tempat baik? Oh ni kolam dia. Apa kayu ni? Nan. Ni ikan biasa. Ni dah selalu tengok dah. Dia nak makanan. Dia ni ikan kolam air tawar ni, dia bukan air masin. Kat bawah tadi air laut dan air masin. Ni balik. Masuk balik kena ikon jom. Ni apa dia? Killer whale. Killer whale lah, whale. Killer whale. Untung. Penyu. Amazing. Penyu ada Dia tak tulis puffer fish. Ada Mana dia tulis? Ni. seahorse. Ni. Ni bawah tadi lah. Sulaiman. Horseshoe tadi. Yang besar tadi tu. Macam helmet. Ni dia. Dapat Sulaiman pun ada. Ni Horseshoe horseshoe ni. crab. Wih, takut dah. Gigi dia tengok. Dia boleh gigit Macam mana badan. je boleh dapat ni? Yang dah mati dah ambil mulut dia. Spider. Common spider conch. Ni kalau keluar exam you tak boleh jawab kan? Spoongrass. Spoon grass. Spoongrass. Ni serrated ribbon. Seagrass. Pacific Pacific. doodle. Turtle grass. Okey guys, dah sampai dekat pantai UMS ni. Jom kita tengok. Berapa ringgit? RM3 kan? Okey, Ini kenapa dia tulis number? nombor plate. Kena bayar RM3 masuk Beach Club. Pepsi ke Dan? Pepsi sponsor ke? Ui, boleh naik basikal air tu lah. Man, Tak ada pun. ada pun. Janganlah. Ada orang main pun sana. Tengok, mana ada main. Ingin ku Ni, bicara. dekat bicu tu tak ada orang main pun, bicu. Tu macam challenge tu, jatuh bangun, jatuh bangun. Tu orang tu tengah Hmm. buat. Ni apa ni lah? Oh, ni yang dia campak dalam laut tu lah. Huh? Nampak dalam laut tu, sauh nama dia, sauh. Ui, dah karat-karat dah kan. Besar ni. Jaga, karat ni. Wah, Dia fine lah. metal. Besar ni lah. Kalau ni betul kena. Okay, dia yang ambil gambar. Wah, adu dah tu. Macam lancing. Dia baling dalam laut, lepas tu kapal tak boleh move kan, ada stop. Dia lock dekat mana-mana batu kan. Jadi tak patah ke benda? Tak. Pandang mana? Pandang mana? Okay, duduk belakang lagi. Pegang tali. Pegang tali, adjust. Okay. Buai laju.
Aidan, jangan nangis. Ana tak pernah nangis. Pegang kuat. Balance badan. Ui, bontot tu. Balance badan. Bontot. Jangan gerak. Pegang tali. Kena kan? Okey, sana pula, jom. Buat yang sana, cepat. 1, 2, 3 lagi. Pegang, balance. Dia naik gambar you. Okey kaki up lah. Karat dah jaga, careful. Oh ni, sini. Ni, masuk. Memang boleh ke? Jaga takut dia terpecah masuk air. Cepat. Ada ikan dah. Air jernih dah. Air jernih. Kawan dia. Okay guys. Kita depan dekat laut. Kita dekat laut guys. Betul-betul dekat bridge ni dia buat jambatan ilmu katanya. Actually pantai ni berada di dalam kawasan Universiti Malaysia Sabah. So kau nak datang sini, kau just masuk dalam U. Dia punya pantai ni dia buatlah keindahan bayar apa? Parking RM3. Bayar parking RM3. Dia ada buatlah untuk permainan budak-budak semua. Tapi ada lagi dalam proses pembinaan bahawa ada kedai-kedai dia nak tambah. Ada kedai makan apa semua. Ada ayam gunting pula tu. Ayam gunting lah ada. Ayam gunting, aiskrim, air kelapa biasalah kan. Tu kau boleh sewa apa, ada kayak apa semua tu. So aku just datang lepak-lepak sini lah. Kalian suka tak sini? Suka. Kenapa dia? Tapi tak suka sangat sebab tak dapat mandi. Wih, tak suka sangat dapat mandi. Baby pun dapat mandi. No. Sana town Kota Kinabalu guys, nampak dari jauh tu. Banyak kapal-kapal kapal kontena ni. Macam parking ada ni kat sini. 1 2 cepat. 1 2 tarik. Itu je. Boleh ambil balik kan tu. Pergi tu John. Nak. Ni dia campak you di atas ni. Nanti dia ambil balik you. Pendek je. Jom. Okay guys, malam ni kita makan dinner dekat ikan bakar Sabah. Yeah. Yeah. Ni pegang ni dah. Ni ketam. Gerak lagi tak? Ni. Udang. Ini 31 10 sen. Boleh? Ikan tu bakar, sotong telur masin, nasi 3 mix biji, teh sejuk, mineral sama teh limau ya. Ya. Cash QR sah boleh. RM103.24. Alhamdulillah habis dah makan di ikan bakar Sabah. Nak teruskan perjalanan ke Kundeseng malam ni. Dah pukul 9.35. Baca doa Dan. Baca doa Dan. Turn left onto Jalan Matsala, then make a U-turn at Jalan Coastal. Okay, kita dah nak sampai dah. Kita punya cottage. Kita sewa cottage ni dia panggil. Oh, banyak dah makan sini punya. 4 lori. Kita punya tepi depan ni. Banyak kafe dia malam. Come on bro, padu bro. Your destination is on the left. Sampai dah. Yes. Masuk kiri. Dalam ni. Sup ayam. Ha? Tu Kanso Hill. Kita naik. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kanso Hill guys. Kita book dekat sini. Memang murah.
RM85 je. Anjing buat terkejut boleh. Sekeh paling tahu lah anjing. Mana merah? Oh ni merah tu kan? Ni kan? Uish, tinggi. Alright, dah sampai. Oh ni. Merah kan? Ha, belakang ni. Jom. Itu kan? Sekejap dulu. Okay guys, baru je sampai Kansu Hill ni. Rumah di belakang ni. Okay. Maya, alright. Angkat sikit. Angkat je. Bismillahirrahmanirrahim. Nak menatang 1902 1902, right. Kunci dah ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey. Bilik okey. Ah, masuk pula mendatang. Apalah. Jom. Okey. Jom. Okey. Buka asut. Datang banyak, kena masuk cepat, tutup cepat. Tu pun dah masuk 2 ekor dah tadi. Dah lama. Atas yang benda ni.